Kek pisang yang mudah dan sedap. Caranya mudah saja. Saya gunakan multifunction chopper daripada Gabo ni. Masukkan pisang, minyak, gula, telur, esen vanila dan kita kisarkan dia sehingga betul-betul halus. Kemudian kita tepikan. Kita ayakkan tepung bersama dengan baking powder dan soda bikarbonat. Kemudian kita kacaukan rata. Boleh letakkan sedikit esen pisang jika suka. Tak suka boleh skip. Bila kita dah kacaukan rata tepung dan bahan yang kita kisar ni tadi, biarkan dia tak berkintil, kacau sehingga betul-betul merata, tuangkan ke dalam loyang. Hari ni saya gunakan loyang 8x8. Sebelum tu saya letakkan coklat rice di dalam adunan dan saya guntingkan coklat button di atasnya. Nak letak banyak mana mengikut suka. Saya letakkan juga irisan pisang dekat atasnya. Nak letak coklat tu sebiji-sebiji ke atas tu pun boleh, tak masalah. Lepas tu kita bakarkan pada suhu 160 darjah api atas bawah sehingga masak. Bila dah masak, angkat dan siap untuk dihidangkan. Cubalah, sedap sangat.